Kalaulah kan dulu aku beli emas, kan jadi kaya aku sekarang. Hehehe, jap. Silap tu kawan. Sabar, asyik-asyik nak scroll up je. Kalau awak ada emas 1 kilogram tahun 90-an, anda cuma bayar RM30,000 je. Kalau emas tu masih ada tahun 2026 ni, harganya RM650,000. Kaya ke anda? Ke rasa lain macam? Jawabnya, tak. Anda tak kaya. Anda cuma bawakan nilaian ringgit ke tahun ini dari tahun 90-an. Okey. Faham ke tak faham? Macam ni, tahun 1990, anda ada RM30,000 simpan dalam bank. Tahun 2026, tiba-tiba anda tersedar dari tidur mimpi nan indah. Dulu aku ada simpan duit dalam bank RM30,000. Pergi bank, tengok duit dah bertambah jadi RM60,000. Best kan? Best lah sangat tu. Best apa? Nak beli EV sebiji pun kena tambah loan. Aduh, korang. Bangunlah dari tidur. Buat pemilikan aset emas hari ini, detik ini. Kerana diri kita di masa depan akan hargai jasa besarmu itu nanti. Bye. Jumpa lagi. Di masa depan ya.